Assalamualaikum. Hai semua. Nama saya Aidil Imran bin Muhammad Kirman. Hari ini kita akan belajar bundarkan nombor. Jom. Kawan-kawan, untuk bundarkan nombor, kita perlu pilih nombor yang terdekat dengan nombor itu. Contohnya, nombor 23. 23 lebih dekat dengan 20 berbanding 30. Untuk mudahkan nombor, kita juga boleh bahagikan nombor mengikut kumpulan nombor miskin. Sifar 1, 2, 3, 4. Nombor kaya pula 5, 6, 7, 8 dan 9. Untuk nombor miskin, kita tak perlu tambah apa-apa pada nombor di sebelahnya. Contohnya 32. Lihat nombor di belakang. 2 ialah nombor miskin. Tak perlu tambah apa-apa. Tukarkan nombor di belakang menjadi sifar. Jadi jawapannya ialah 30. Untuk nombor kaya pula, kita perlu tambah 1 pada nombor di sebelahnya. Contohnya 36. Lihat nombor di belakang. 6 ialah nombor kaya. Jadi, perlu tambahkan 1 pada nombor di sebelahnya. Tukarkan nombor di belakang menjadi sifar. Jawapannya 40. Mudah kan? Kawan-kawan, nombor miskin tak perlu tambah apa-apa. Nombor kaya pula perlu tambah 1 pada nombor di sebelahnya. Jangan lupa ya. Soalan 1. Lihat nombor di belakang, miskin atau kaya? Kawan-kawan, mana jawapannya? Soalan 2. Lihat nombor di belakang, miskin atau kaya? Mana satu jawapannya ya? Sekarang masa untuk uji minda. Selamat mencuba. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi kawan-kawan. Bye!